Dalam penyenaraian terbaru Orang Kaya Dunia, majalah Forbes, orang terkaya di Malaysia, Robert Kwok Hock Nien menduduki tempat ke-204. Aset bersih ahli perniagaan berusia 102 tahun itu bernilai 14.2 bilion US dollar, kira-kira RM56.8 bilion ringgit setakat Mac tahun ini, meningkat daripada 12.1 bilion US dollar, RM48.4 bilion ringgit tahun lalu. Jumlah besar kekayaan kesemua 50 orang terkaya Malaysia itu 116 bilion US dollar atau bersamaan kira-kira 464 bilion ringgit, iaitu lebih besar daripada aset bawah pengurusan AUMPNB. AUMPNB berjumlah 347 bilion ringgit. Itu jumlah kekayaan pribadi, bukan nilai aset syarikat serta perniagaan. Macam mana rakyat biasa hendak lawan mereka? Tahun lalu, ekonomi negara berkembang pada kadar 5.2%, tetapi nilai aset 50 orang ini meningkat 30%. Inilah kapitalisme. Yang kaya lebih mudah menambah kekayaan, manakala miskin terus tertinggal walaupun berjaya membuat kemajuan. Masalah utama di negara kita sejak sebelum merdeka hinggalah sekarang adalah kegagalan menyempitkan jurang kekayaan antara golongan kaya dengan miskin. Jurang kekayaan terus luas, malah dalam hal tertentu menjadi semakin runcing. Dalam penyenaraian terbaru Forbes itu pun, perbezaan kekayaan mengikut kaum sangat jelas. Daripada 50 orang disenaraikan, hanya 3 bumiputera Islam, iaitu Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari, nombor 10, Tan Sri Azman Hashim, 23, dan Tan Sri Syed Azman Ibrahim, 31. Orang keturunan India pun 3, manakala yang lain Cina. Kalau Kwok mempunyai kekayaan 14.2 bilion US dollar, Syed Mokhtar hanya memiliki 3.5 bilion US dollar, Azman 1.2 bilion US dollar dan Syed Azman 853 juta US dollar. Ada orang yang berkata, kekayaan korporat Bumiputera pun banyak juga, tetapi di pegangan tabung-tabung dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, GLIC atau GLC. Ini hanyalah separuh benar. Apabila agensi amanah Bumiputera, Bumiputera Trust Agencies, dibangunkan zaman pemerintahan almarhum Tun Abdul Razak Husin ditukar menjadi GLIC dan GLC oleh almarhum Tun Abdullah Ahmad Badawi pada 2004, maka jadilah ia perniagaan kerajaan dimiliki semua rakyat Malaysia. Hatta permodalan Bumiputera Berhad PNB diwujudkan khas untuk Bumiputera oleh Abdul Razak itu pun telah membuka skim amanah sahamnya kepada semua rakyat Malaysia. Saya tidak pernah berasa lengkap menulis mengenainya, orang kaya Malaysia, tanpa merujuk kepada sejarah. Di Malaysia yang pelbagai bangsa ini, boleh dikatakan tidak ada peniaga berjaya dan menjadi kaya raya dengan sendirinya. Sikit atau banyak, semua ahli perniagaan yang berjaya, daripada mendiang Tan Kim Ching pada abad ke-19 hinggalah kepada Kwok King Kang awal abad ke-20 dan Tan Sri Desmond Lim Siu Chun sekarang, tidak ada yang tidak mendapat restu, pertolongan dan pelbagai macam konsesi daripada kerajaan diterajuinya orang Melayu. Tan Kim Ching, daripada pendatang benua Cina kepada ahli kongsi gelap dan akhir diplomat, mendapat pajakan ke atas Kelang daripada Raja Abdullah Raja Jaafar, pentadbir Kelang pada 1866, lama sebelum ayahanda Robert Kwok, Kwok King Kang, memperoleh konsesi beras, gula dan gandum dari kerajaan Johor pada 1920-an. Desmond Lim mendapat konsesi tapak sekolah menengah perempuan Bukit Bintang untuk dibangunkan menjadi The Pavilion dan mendiang Ananda Krishnan memperoleh penswastaan Padang Lubuk Kuda Jalan Ampang yang dibangunkan menjadi KLCC. Dalam kita ternganga dan melilih air liur membaca tentang kekayaan luar biasa 50 orang terkaya ini, kita jangan lupa kepada berjuta-juta orang ahli perniagaan lain. Kalau ikut rekod Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM, sehingga Disember 2025, ada 9.69 juta perniagaan berdaftar di negara kita. Itu belum ambil kira perniagaan kecil-kecilan di rumah dan di mana-mana saja yang dilakukan atas talian. Golongan inilah yang sepatutnya dekat dengan hati mana-mana juga kerajaan yang peduli apabila merangka sesuatu dasar dan melaksanakan sesuatu tindakan. Contoh terbaik dan semasa adalah tindak balas kerajaan yang nampak sangat keterlaluan dalam menangani kenaikan harga minyak dunia akibat Perang Asia Barat. Alhamdulillah, nampaknya kerajaan Madani telah sedar kesan buruk menaikkan harga runcit diesel tanpa subsidi sehingga lebih 100% dan RON 95 tanpa subsidi lebih 60%. Mulai 16 April, harga dikurangkan dengan banyak. Kesimpulannya, dalam kita berasa teruja pencapaian 50 orang terkaya di negara kita itu, cabaran merapatkan jurang kekayaan menjadi semakin mencabar. Sekian. Suara Rakyat.